10 minit situ, okey. Tapi Aisyah tak payah tengok apa video tu, ni sebab ni je. Okay. So kita boleh mulakan sekarang boleh? Boleh. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Aisyah. Okay, jadi Aisyah dah kenal cikgu ke belum? Belum. Okay, nama cikgu Nabila binti Mazli dan cikgu merupakan kaunselor pelatih daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI yang dekat Portal City. Tahu kan? Tahu. Okay, jadi untuk hari ini sebenarnya kita akan mengadakan sesi 1 lah, di mana cikgu akan terangkan terlebih dahulu berkaitan sesi 1 ni lah. Sesi 1 ni di mana kita akan saling mengenali, lebih tepatnya cikgu akan kenal Aisyah dengan lebih mendalam. Okey, boleh? Okey, jadi untuk menerangkan masalah tu, kita tak akan terangkan terlalu mendalam pada sesi kali ini. Cuma nanti kita akan terangkan pada waktu sesi kedua. Okey, boleh. Jadi sebelum tu Aisyah pernah ada mana sesi kaunseling tak sebelum? Pernah. Dengan siapa tu? Tak ingat nama cikgu. Tak ingat nama cikgu? Waktu sebenarnya Aisyah form 5 kan? Waktu form 4 ke? Waktu yang ada sesi? Form tu. Oh, form tu. Kira dah lama lah. Oh, waktu tu dengan cikgu praktikum juga ke cikgu sini? Cikgu praktikum. Cikgu praktikum daripada UPSI juga? Oh, kiranya Aisyah tahulah pasal sesi ni? Sikit. Ke Aisyah nak cikgu ulang balik berkaitan sesi ni ada berapa? Nak? Boleh je. Okay, jadi sesi kaunseling ni merupakan satu sesi di mana Aisyah akan menceritakan masalah Aisyah lah. Tak kisah masalah daripada aspek hubungan kawan ke, keluarga, dengan cikgu-cikgu ataupun hubungan peribadi pun Aisyah boleh ceritakan. Dan juga untuk sesi kaunseling ni kita akan ada 3 sesi tau. Di mana sesi pertama pada hari ini, sesi kedua dan juga sesi ketiga yang akan datang nantilah. Dan juga setiap sesi ini kita akan laksanakan selama 40 minit ataupun 1 jam bergantung pada penceritaan Aisyah sendiri. Okey, boleh. Dan juga setiap sesi kita ni akan dilindungi dengan etika kerahsiaan lah. Maksudnya di sini apa-apa saja yang Aisyah ceritakan akan dirahsiakan lah daripada mana pihak. Melainkan kalau cerita Aisyah tu ada melibatkan ancaman terhadap keselamatan nyawa Aisyah sendiri ataupun orang lain, jadi cikgu terpaksa ceritakannya pada pihak ketiga. Contohnya macam sekolah ni kita ada cikgu Firdaus ataupun cikgu Azizah. Dan kemungkinan besar kalau macam masalah tu lagi besar, kita orang akan terpaksa beritahu pada pengetua. Okey, faham tak proses macam mana? Dan juga cikgu pun tadi ada cikgu ada tanyakan pasal kebenaran merakam kan. Jadi lagi sekali cikgu nak tanya, Aisyah membenarkan ke cikgu merakam video kita pada hari ini? Ya, saya Membenarkan. Okey, jadi Aisyah dah kiranya macam dah jelas lah tentang sesi kita, tentang bagaimana sesi tu. Okey, jelas. Okay, jadi sekarang ni boleh tak kalau cikgu nak Aisyah perkenalkan diri Aisyah? Sebab cikgu pun tak adalah kenal Aisyah terlalu mendalam. Boleh? Okey, boleh Aisyah. Nama saya Siti Aisyah Kalisha Mustafa Muhammad Khairi. Boleh panggil saya Aisyah. Saya tinggal di Hulu Benang. Saya ada 3 orang adik-beradik. Lagi Hobi Aisyah. hobi saya suka bersukan. Bersukan dalam bidang apa tu? Badminton. Pernah wakil sekolah tak? Tak. Tak pernah. Tapi memang minat bersukan lah. Selalu tiap petang main badminton. Ya. Selalu dengan siapa main badminton tu? Dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan. Cerita Aisyah jadi apa nanti? Saya tak ada cerita. Tak ada cerita-cerita? Aisyah tak ada cerita kenapa? Tak minat ke ataupun macam follow the flow je? Tak lah, saya tak tahu saya tak nak jadi apa. Tak tahu nak jadi apa? Kiranya Aisyah memang tak tahu nak jadi apa, tapi ada tak minat tentang sesuatu perkara tu? Tak ada. Tak ada juga. Selalunya boleh tak macam Aisyah ceritakan perjalanan seharian Aisyah tu macam mana? Aisyah duduk asrama ke rumah? Duduk rumah. Boleh tak Aisyah ceritakan daripada rumah tu macam mana Aisyah starting morning tu macam mana? Boleh? Saya selalu ke rumah. Saya meniaga. Mak saya meniaga. Setiap hari saya ke rumah meniaga lah. Meniaga kat mana tu? Sebelah rumah je. Sebelah rumah. Kiranya pagi-pagi tu tolong meniaga? Setiap hari pagi ke petang. Mak ayah saya meniaga daripada pagi sampai malam. Jadi saya ke rumah. Meniaga kedai runcit ke macam mana? Kedai makan. Kedai makan. Okey, selalunya Aisyah bangun pukul berapa? Saya bangun pukul 5 pagi. 5 pagi. Awal juga Aisyah bangun? Dan memang saya diajar begitu. Oh, dah biasa lah kiranya. Biasa. Lepas tu kiranya Aisyah tak ada dah rasa mengantuk dalam kelas ke macam mana? Tak ada.
okey je lah dalam kelas. Kalau cikgu Okey. mengajar ke apa, tak ada ngantuk. Tak ada. Betul. Kalau ke subjek sejarah ke, ada rasa ngantuk. Rasa ngantuk tapi tak naklah tidur sebab nanti dia cikgu kecil hati ke apa. Kiranya Aisyah masih menghormati cikgu lah. Okey, lepas dah tolong mak ayah tu niaga, Aisyah buat apa pula? Buat macam study ke, kemas rumah ke apa. Tu je lah. Itu kalau weekend lah. Hari-hari macam tu. Hari-hari macam tu. So kiranya 5 pagi tu bangun tolong niaga. Lepas tu Aisyah study ataupun kemas rumah. Lepas tu baru bersiap ke sekolah. Agak macam busy jugalah pagi Aisyah ya. Lepas tu balik selalunya siapa yang hantar? Hantar ke sekolah? Ayah. Balik pun sama ayah ambil. Lepas tu petang tu macam mana pula perjalanan? Petang tu tengoklah kalau nak keluar pergi mana-mana ke, pergi taman ke apa. Pergi taman selalu dengan Aisyah tadi. Ada 3 beradik. Anak yang kedua. Aisyah merupakan anak yang kedua. Yang selalunya pergi taman tu dengan siapa? Dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan. Okey, kalau cikgu nak tanya berkaitan hubungan Aisyah dengan family tu boleh ke? Boleh. Jadi Aisyah adalah hubungan dengan family. Aisyah lagi rapat dengan mak ke ataupun ayah? Tak rapat. Tak rapat. Dua-dua pun memang tak rapat. Kenapa Aisyah rasa macam tak rapat tu? Ya, sebab saya ada masalah family. Ada masalah family. Kalau Aisyah tak keberatan nak bercerita, boleh tak Aisyah beritahu masalah tu? Ayah saya ni dia pandai baran. Jadi dia ni macam suka pukul saya, macam layan saya tak baik lah. Jadi bila dia layan saya tak baik tu, jadi saya macam tak selesa, saya tak suka. Macam tu lah dengan mak saya. Mak saya tak ada pukul, cuma mulut dia tu jahat sikit. Jadi macam bila tu saya macam sakit hati, macam saya benci lah. Tak ada apa rapat lah. Yang tadi Aisyah ada sebut ayah ada pukul Aisyah kan? Kalau macam cikgu nak tahu, pukulnya memang kuat kan ataupun pukul macam biasa? Pukul kuat lah. Pukul kuat. Selalunya kena macam mana? Kalau kadang-kadang tu tak sengaja buat apa-apa, dia tak sengaja dia pukul lah. Kiranya selalu, kalau Aisyah boleh tak Aisyah tunjuk contoh kat cikgu, tak apa cikgu benarkan? Kalau dia selalu macam mana? Dia tampar ke? Dia lempar dekat muka. Lempar kat muka? Walaupun perkara kiranya masalah tu memang kecil pun. Ya, sebab dia memang pandai barat. Panas barat. Dia memang tak boleh apa-apa. Dia benda kecil pun dia suka marah, dia pandai barat, tak tahulah. Dengan adik-beradik lain pun sama juga kan? Ya. Mak pula tadi kata Aisyah ada sebut apa mulut jahat. Boleh tak Aisyah ceritakan mulut jahat tu macam mana? Dia macam kata lah, macam cerita macam aib. Contohnya kata pemalas lah, tak rajin lah, tak pandai lah, apalah, itulah. Jadi Aisyah macam terasa lah dengan apa yang mak katakan. Bagi mak ke ibu? Ibu. Kalau ayah? Ayah. Jadi pernah tak macam Aisyah ceritakan apa yang diorang buat dalam rumah tu dekat orang lain? Dekat kawan-kawan. Kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ada yang tahulah. Tapi yang tahu tu hanya 5 orang je. 5 orang je. 5 orang tu memang rapat kawan daripada sekolah rendah memang. Termasuk dengan yang teman Aisyah tadi juga? Ya, dia lah tu. Dia juga. Kiranya kawan pada sekolah rendah lagi lah. Ya. Pernah tak Aisyah macam lari pada rumah untuk lari daripada situation? Tak. Tak pernah nak bunuh diri lah. Pernah bunuh diri? Sebab tak tahan. Aisyah pernah buat cubaan membunuh diri tu? Pernah ambil pisau semua. Tumbuk cermin sampai berdarah tangan. Itu bila Aisyah buat tu? Tahun lepas. Dalam bulan berapa? Bulan 2-3 macam tu. Bulan 2-3. Kiranya nak dekat setahun lah kan? Jadi baru-baru ni dalam masa 2 ke 3 bulan ni, ada tak Aisyah masih ada rasa nak cuba bunuh diri? Kurang dah. Kurang. Kiranya kurang kenapa? Sebab ada sokongan daripada rakan-rakan? Ada kawan-kawan yang support je lah. Jadi kalau cuba bunuh diri hari tu kiranya macam mana Aisyah boleh stop daripada nak buat lagi? Tak ada macam tiba-tiba terdetik nak berhenti macam tu lah. Tak tahu lah macam mana. Tapi sekarang ni memang dah tak ada lah. Tak ada dah. Tapi kalau Aisyah masih rasa lagi tu, Aisyah cepat-cepat jumpa dengan kami. Jangan biarkan perkara, pemikiran, perasaan semua tu membelunggu lah kiranya. Kalau apa-apa rasa ke apa, kalau Aisyah macam tak nak jumpa dengan cikgu apa kita urangkan. Boleh sebab Aisyah tahu kan yang bunuh diri ni pun bukan satu perkara yang menyalahi lah kan. Aisyah faham kan.
Tapi cikgu bukanlah cikgu kata yang apa yang Aisyah buat ni satu kesalahan yang besar. Cuma cikgu rasa macam cikgu risaulah sebab Aisyah kan nak murid cikgu. Walaupun kita baru berjumpa pada hari ini, but still cikgu dah anggap kamu ni macam anak murid cikgu. Okay, so kalau masalah boleh jumpa dengan kita orang, boleh. Tak jumpa dengan cikgu pun boleh jumpa dengan cikgu Aini ataupun cikgu Syariza, cikgu Firdaus sama. Boleh. Okey. Jadi kita teruskan lagi sesi kita, boleh? Boleh tak kalau cikgu nak tengok Aisyah punya apa yang Aisyah ada isi, boleh? Aisyah ada masalah ni apa tu, kiranya malu nak bercakap dengan orang ke? Sebab ya. Sebab cikgu perasa daripada tadi macam Aisyah macam tak pandang langsung cikgu. Betul. Saya ada anxiety, tak boleh berhadapan dengan orang. Tapi sekarang okey ke? Rasa macam tak selesa ke? Okey. Kalau rasa tak selesa, terus beritahu cikgu tahu. Boleh. Kalau cikgu cakap terlalu laju ke ataupun terpotong cakap Aisyah ke, terus beritahu cikgu terpotong cakap saya, boleh? Boleh. Okey. Cikgu tengok ni berkaitan tentang pencapaian akademik dululah kan. Okey. Yang ni result yang bila ni? Tahun lepas punya? Tahun lepas punya, tahun ni tak dapat lagi. Tak dapat lagi sebab baru jalan ni je kan. So kiranya Aisyah paling minat kesusasteraan Melayu lah kan. And memang Aisyah boleh score yang tu. Sebab ni pun kira bagus lah. Yang lain tu okey, tak ada gagal. Apa yang sains ni apa Aisyah? Sains ni gagal lah. Saya gagal 3 subjek, sains, matematik dengan BI. Kenapa tu? Sebab rasa macam suka ke nak faham? Susah nak faham. Sebab apa? Sebab cikgu ajar tak faham ke ataupun cikgu ajar dah faham tapi bila nak buat sendiri tu terus tak faham? Cikgu ajar tu dah faham tapi nak buat sendiri tu dia susah. Boleh tak kalau macam Aisyah ceritakan kat cikgu gaya belajar Aisyah sendiri dekat rumah? Macam mana Aisyah belajar 3 subjek tu? Sains, matematik dengan apa tadi? BI. Boleh tak Aisyah ceritakan macam mana Aisyah study ketiga-tiga subjek? Kalau macam matematik dengan sains tu banyak buat latihan. Kalau macam BI tu tak sangat sebab saya tak pandai BI. Saya tak tahu nak translatekan bahasa Melayu tu jadi bahasa Inggeris, jadi susah sikit nak buat latihan. So kiranya kalau BI tu translation lah, susah nak buat. Pernah tak macam Aisyah guna kamus ke untuk study? Pernah? Ada. Tapi still memang susah nak faham lah sebab bukannya semua tu ada dalam kamus macam tu. Okey. Sekejap, nanti kita akan terus balik yang ni, boleh? Boleh. Okey. Sekejap cikgu tengok dulu semua. Sekejap cikgu pun terkejut ni yang form tu tadi. Okey. Yang teman istimewa ni Inilah. Inilah yang saya cerita yang 5 orang ni. Yang ni. Okey. Yang ni sebenarnya maksud dia teman lelaki. Tapi tak apa. Tapi tadi kan Aisyah kata Aisyah rapat kan dengan 5 orang tu. Tapi kenapa kat skor ni 3 je Aisyah skor? 3? Saya tak sempat nak tulis lagi 2 orang. Bukan, maksudnya kat sini sila nilaikan tahap hubungan. Maksudnya macam Aisyah puas hati tak berkawan dengan dia orang? Tak, saya ingat ini dengan family. Kalau dengan dia orang saya puas hatilah. Puas hatilah ni. Saya tersalah baca, saya ingat dengan family. Okey, tak apa. Tu cikgu tanya kau kamu ni ya. Okey, tak apa, jangan risau. Betul lah kat sini. Kalau dengan adik-beradik pula macam mana? Tadi ada 3 beradik kan, Aisyah yang kedua. Yang first abang ke kakak? Abang, saya tak ada adik-beradik perempuan, jadi saya tak rapat lah. Sama je tak rapat. Abang tu dia umur berapa sekarang? Dah umur 19. Dan dia ada dekat sini ke dah kerja tempat lain? Dia kerja dekat Kilang Proton City. Okey, tapi still satu rumah lah dengan Aisyah. Hubungan dengan abang memang tak rapat langsung? Tak ada bersembang langsung dengan dia? Tak ada. Kalau dia balik rumah pun memang tak ada tegur? Tak ada. Kalau yang ketiga tu pula, bongsu tu macam mana? Itu dia kecil lagi, dia tak faham apa-apa kan. Dia darjah 4 dia darjah 4. Tapi Aisyah selalu jelas sembang dengan dia ada? Tak ada, tu pun tak ada. Dia tu banyak main, tak dia bercakap pun. Tak bercakap. Okey. Tapi kiranya kalau okey lah, Aisyah ada tak rasa macam nak perbaiki hubungan dengan adik-beradik tu? Tak ada. Memang tak ada rasa langsung? Kenapa tu? Rasa macam kosong dengan family ke memang taklah berdiri pun? Saya memang kosong dengan family. Saya tak suka family. Tak suka family. Memang kalau one day tu pun ada peluang untuk Aisyah perbaiki hubungan dengan mak ayah, dengan adik-beradik, memang Aisyah tak nak juga? Tak nak juga.
Sebabkan apa yang berlaku dengan family itulah. Okey. Yang ni kekuatan kenapa tak ada letak ya? Tak tahulah nak letak apa. Tak tahu. Boleh tak kalau untuk hari ni, okey, sebabkan cikgu pun dah tahu pasal family Aisyah, kawan Aisyah. Pasal kawan tadi, cikgu lupa nak tanya. Boleh tak Aisyah macam ceritakan siapakah kawan Aisyah tu? Sebab kat sini cikgu nak kenal pasti faktor-faktor sokongan kamu sendiri. Boleh? Diorang ni dia macam suka belanja saja sebab saya ni orang susah. Jadi saya ni nak beli something tu tak mampu. Lepas tu ayah saya ni dia kedekut, jadi nak beli apa-apa tu dia berkira. Jadi bila diorang tengok saya macam tu, diorang memang akan selalu belanja saya, memang tolong saya. Kalau saya kena bully ke apa, kena apa ke, diorang akan pertahankan saya. Diorang akan support saya. Macam kalau saya belajar tu saya rasa down, diorang ada dengan saya, diorang sokong saya. Itulah. Yang bully tu, tadi cikgu dengar Aisyah ada sebut bully kan? Aisyah pun kena bully? Saya ni daripada sekolah rendah lalu kena bully. Ialah sebab saya tak cantik kan, gemuk apa semua, orang suka ejek fizikal saya. Sabar jap. Itu kita kena stop ya. Aisyah bukan tak cantik. Itu dah pemikiran yang salah tu. Sekarang ni Aisyah kena rasa Aisyah macam kalau ada sebut tak cantik, Aisyah abaikan. Sebab setiap orang ni, setiap manusia ni cantik. Jangan Aisyah pula tiba-tiba bila dengar. Aisyah pernah tak rasa macam insecure ke? Banyak kali. Pernah tak Aisyah macam cuba nak rasa insecure lah, tapi Aisyah atasi rasa insecure tu? Pernah? Jarang. Okay, tapi itu satu pemikiran salah. Dan cikgu sekarang ni, cikgu nak kamu tukar balik apa yang kamu rasa tu. Okay, boleh. Tapi yang tu kita akan teruskan nanti lah, boleh. Sebab nanti untuk hari sesi ni, cikgu akan tanya dulu Aisyah nak teruskan mana satu masalah. So kat situ nanti kita akan bincangkan satu persatu lah. Boleh. Okay, tapi sekarang ni cikgu tak nak dengar tau ya Aisyah kata Aisyah tak cantik. Sebab bagi cikgu Aisyah cantik. Okay, sekarang cikgu nak dengar Aisyah sebut diri Aisyah cantik. Boleh? Tak apa, tak penyakit saja antara kita berdua. Cakap apa? Cakap, saya rasa diri saya cantik cikgu. Saya rasa diri saya cantik. Okay, macam tu cikgu nak. Okay, boleh. Kan Aisyah rasa macam tak selesa ni? Saya okey je. Okey je. Cuma cikgu faham kamu malu kan nak pada cikgu. Tak apa, cikgu faham. Okey, sambung pasal, boleh kita sambung lagi sesi ni? Boleh? Sekejap cikgu tengok jam je. Okey, pasal bully tadi kan, kiranya waktu form 5 ni, pernah tak Aisyah pernah dibuli oleh kawan-kawan? Rakan sekelas ke? Banyak kali lah daripada form 1 sampai dah. Dah form 5 ni tak adalah sebab diorang takut dengan saya, sebab saya garang. Saya ikut ayah saya pandai barang. Jadi diorang tak berani nak bully saya sebab saya memang pandai barang. Saya pernah mengamuk, pernah baran lah. Kalau macam satu situation tu, mengamuk tu macam mana? Aisyah pernah baling barang ke? Baling barang ke, tumpuk ke apa ke, macam menjerit ke, saya memang garang. Tak kisah lelaki ataupun perempuan. Sampai sekarang lah Aisyah still ada buat macam tu juga. Dah tingkatan 5 ni saya dah kurang lah marah saya kurang. Sebab dia orang pun still dia orang pun dah tak bully saya dah kurang lah. Tapi still adalah kena bully tu. Dia orang pernah mengejek Aisyah ke? Saya kena ejek tu benda biasa. Kalau kamu tak keberatan nak bagi tahu lah kat cikgu, boleh cikgu tahu siapa yang selalu mengejek kamu dalam kelas? Ryan. Kebanyakan ni budak-budak lelaki lah. Dalam kelas 5 Johari tu lah? Tak ada ke yang tak mengejek kamu ada? Saya tak tahulah. Itu saya tak tahu. Tak tahu. Tapi kebanyakan budak lelaki lah. Kalau budak perempuan pula? Budak perempuan orang semua okey lah. Okey je. Yang kawan-kawan tadi kan 5 orang tu kan, sekiranya semua dalam satu kelas yang sama ke? 2 orang lagi tu kelas RL. Okey. Yang lagi 3 tu lah. Akhirnya termasuk kamu 3 orang ni dalam CH lah. Tapi still rapat lah sampai sekarang. Rapat. Okey. So sekarang ni cikgu pun dah tahu pasal kawan-kawan kamu kan, ada 5 orang. Kawan kamu semua ada kat sini kan. Lepas tu pasal adik-beradik kamu. Tapi sekarang ni kita nak fokuskan tentang kekuatan yang Aisyah miliki. Boleh? Sebab kekuatan ni penting untuk Aisyah tahu. Sebab dia macam faham maksudnya cikgu, kekuatan ni dia merupakan boleh jadi satu motivation ataupun sokongan kepada diri Aisyah sendiri. So sekarang ni kita akan cari satu persatu kekuatan yang Aisyah miliki. Okey.
Jadi sekarang ni kita akan fokuskan. Okey, kita fokuskan aspek ni. Boleh. Okey, sekarang ni cikgu tadi ada nampak berkaitan tentang subjek akademik lah. And antara kekuatan yang cikgu nampak lah, Aisyah pada dalam sastra Melayu sebab Aisyah dapat A kat situ. So bagi cikgu itu pun merupakan satu kekuatan buat diri Aisyah sendirilah. Jadi macam mana pula pada diri Aisyah? Aisyah rasa macam betul ke sastra Melayu itu satu kekuatan sebenarnya? Tapi saya rasa sastra Melayu tu senang. Subjek paling senang sebab dia kena menghafal je. Kiranya Aisyah kuat dalam menghafal lah kalau ikut kan. Sebab tadi pun Aisyah sebut subjek sastra Melayu ni kan menghafal kan. So kiranya Aisyah memang kuat daripada aspek menghafal lah. So kat situ pun kita boleh jadikan satu kekuatan kepada diri Aisyah sendiri. Sebab kan tadi pun cikgu tengok macam sains semua kan Aisyah tak berapa sangat. Sebab cikgu faham kalau sains, math, semua tu praktikal kan. Sebab kita kena study kena buat latihan sendiri. So memang kat situ cikgu nampak macam kekuatan lah. Tapi kalau macam aspek hafalan tu cikgu nampak sebab kan bagi cikgu untuk dapatkan A dan sastra Melayu ni pun agak susah sebenarnya. Agak sukar lah. Sebab bukan semua orang boleh dapat, betul tak? Dalam kelas Aisyah tu siapa lagi yang dapat A dalam sastra Melayu daripada Aisyah sendiri? Ni Darwisha dengan lagi seorang Fahana. 3 orang je lah dalam kelas tu Yang dapat A. yang dapat A, lain semua dapat B. Laki semua gagal lah. So kat sini kita boleh nampaklah satu kekuatan Aisyah sendiri di mana Aisyah memiliki kekuatan pada aspek hafalan. Sebab kan dia pun beri efek pada sastra Melayu lah. Subjek sastra Melayu tu sebab Aisyah dapat A. Boleh tak kalau Aisyah tulis? Ni cikgu suruh ni sebab Boleh menghafal je. Hafalan. Okey. Seterusnya kita nak tengok kekuatan Aisyah yang lain pula lah. Okey, kekuatan Aisyah yang lain. Aisyah boleh tak fikir apakah lagi kekuatan yang Aisyah ada? Macam kekuatan ni dia bukannya macam kekuatan biasa-biasa. Maksudnya macam kita boleh melibatkan kekuatan, contohlah Aisyah pandai buat apa. Macam tadi hafalan. Aisyah pandai memasak, itu pun kekuatan juga. Aisyah pandai dalam memikat orang. Macam buat communication orang ke, ataupun Aisyah ni pandai bermakeup, pandai kiranya kalau nak pujuk orang pun pandai. So boleh tak sekarang cikgu bagi masa untuk Aisyah sendiri fikir? Saya tak boleh fikir lah. Kenapa? Penat dah fikir? Penat dah fikir. Okey, kita buat sama-sama lah boleh? Kita one by one lah, kita go through. Okey, tadi Aisyah ada sebut pasal kemas rumah semua tu kan? Lepas tu tadi pun Aisyah ada sebut pasal tolong meniaga kan? Tolong meniaga tu macam mana? Tolong meniaga dengan kiranya jual-jual tu ke? Ataupun macam kira-kira duit ke? Ambil order boleh, kira duit boleh, basuh-basuh pinggan ke sapu-sapu sampah pun boleh. Tu je lah. Tu je lah. Tapi bagi cikgu, bagi kamu itu merupakan satu kekuatan tak sebenarnya? Tak pasti. Tak pasti. Okey, sekarang ni kamu tadi ada sebut ada ambil order kan dekat orang. Tapi macam mana kamu boleh atasi ketakutan kamu tu? Sebab kamu tadi sebut kat cikgu yang kamu ni jenis introvert kan, jenis takut nak menghadap orang. Tapi nak kiranya nak ambil order tu kamu kena hadap dengan orang kan? Tak, saya boleh berhadapan dengan orang, jangan pandang saya. Jangan pandang. Saya tak suka orang pandang. Saya boleh je berhadapan tapi jangan pandang. Itu je. Saya malu. Kiranya kalau ambil order tu pun kamu tak pandang orang lah. Pandang tapi macam tak adalah, orang tu pun tak adalah pandang saya. Dia macam tengok buku order tu apa. But still bagi cikgu kamu beranilah adalah atasi ketakutan kamu sendiri tu juga kan. So kat sini kamu boleh nampakkan yang keberanian pula. Kamu punya kekuatan tu antaranya adalah keberanian juga. Nampak tak? Sebab kat situ pun kamu berani untuk atasi ketakutan kamu. Sebab tak semua orang dia akan berjaya atasi ketakutan sendiri. Tapi kat sini Aisyah dah berjaya. Nampak ke? Betul Aisyah nampak? Kalau betul. Kalau tu boleh je tulis. Sambil-sambil tu kamu tulis sekali. Sebab kat sini cikgu nak tunjuk kat kamu sendiri apakah kekuatan yang kamu miliki. Okey, lagi apa lagi kekuatan yang kamu ada lagi? Kita tengok lagi dekat sekolah. Kamu pada bersukan kan? Badminton tu kan? Sikit. Badminton tu kamu pandai tak main? Boleh lah. Boleh lah, cuma tak pernah wakil sekolah ke macam mana? Tak pernah wakil sekolah. Tak pernah. Dekat sini ada ke macam pertandingan badminton ke apa? Ada. Saya main badminton tu bukan nak wakil sekolah. Saya main saja-saja je. Oh, main saja-saja je. Tak ada nak wakil sekolah. Dekat sekolah ni pernah tak kamu
ada wakili mana-mana macam persatuan ke, kelab ke, permainan? Tak ada. Tak ada. Kalau tapi kat badminton tu kamu reti lah kan kiranya. Okey, so kiranya bagi cikgu itu pun satu kekuatan juga sebenarnya. Sebab kamu pandai dalam bersukan badminton. Betul ke? Kamu rasa betul tak? Kamu jangan ikut cakap cikgu je. Ni kita just ni. Kalau kamu rasa macam saya tak setuju. Tak lah, saya tak boleh fikir lah cikgu. Oh iya ke? Cikgu fikir. It's okay, tak apa. Cikgu faham satu persatu. Kamu pun boleh buat exam kan? Apa kita dah ada exam eh? Tak ada lagi. Habis dah. Kiranya hari ni memang free langsung lah. Okey, tapi kita fokus ke kekuatan dulu. Okay, sekarang ni kekuatan kamu tadi pun yang terakhir cikgu rasa kamu pandai bersukan lah daripada aspek badminton. Sebab kat sini pun bukan semua orang reti tak nak main badminton. Ada je yang tak reti nak pukul tu pun cuma nak pukul. Dah terlepas dah tu. Betul tak? So sekarang ni kita dah nampak kan antara kekuatan kamu. Betul tak kamu ulang balik kekuatan kamu apa? Saya boleh menghafal. Saya berani berhadapan dengan orang. Dan saya mempunyai skill bermain badminton. Betul. Sekarang ni kita beri tepukan pada diri Aisyah sendiri. Buat sikit. Okey. Sebab sekarang ni cikgu nak kamu tahu kekuatan sendiri. Sebab setiap orang ni dia akan ada kekuatan dan kelemahan. Tapi daripada kekuatan ni kamu kena tekankan kekuatan. Sebab kamu jangan kata diri saya ni lemah, diri saya dia tak boleh buat apa. Sedangkan kamu sendiri ada kekuatan, cuma kamu tak sedar. So sekarang ni untuk tiga-tiga kekuatan ni kamu kena ingat. Kamu ingat kalau kamu rasa macam down ke apa, kamu ingat okay, aku ni kuat lah beraspek ni, aku ni kuat beraspek tu. Boleh? Okey. Jadi ada apa-apa lagi Kak Aisyah nak cerita pasal diri Aisyah lagi? Tak ada dah. Okey, sekarang ni cikgu macam nak tanya lagi lah. Cikgu nak tahu lebih lah tentang diri Aisyah lagi ni kan. Okey, tadi pun cikgu dah kenal tentang kekuatan, keluarga, adik-beradik. Jadi sekarang ni cikgu nak tahu macam hubungan kamu dengan cikgu-cikgu kat sini. Semua okey. Dengan cikgu ada tak macam ada spesifik cikgu yang kamu tak berapa suka sebenarnya? Tak ada, saya okey je. Okey je. Cikgu pun semua okey dengan kamu? Okey. Okey je. Tak pernah lah kamu kena rotan ke apa, rasa tak kena kan? Tak ada okey je kat sini. So kiranya hubungan dengan cikgu-cikgu semua okey lah. Okey. Daripada aspek pemakanan pula. Tadi pun maafkanlah kalau cikgu berkata macam ni. Sebab tadi kamu ada sebut yang kamu memang susah kan. Jadi cikgu cuma nak tahu kamu cukup tak makan dekat satu sehari tu, kamu cukup tak makan sebenarnya? Saya ni susah bukan daripada segi makanan. Makanan tu cukup. Cuma macam daripada segi pakaian ke beli-beli tu tak boleh lah. Kiranya kalau makanan tu cukup lah 3 kali sehari. Cukup. Kalau pergi ke kantin pun ada parents sediakan bagi ada. Cukup lah beli tu? Cukup. Okey. Cuma yang kiranya bukanlah kamu macam tak kata kan, kamu kata nak beli barang-barang semua tu je lah. Barang-barang tu antara contoh barang yang kamu nak beli tapi tak dapat, boleh tak bagi tahu kat cikgu? Tak lah, saya macam banyak lah kasut ke pakaian ke apa tu. Susah. Dia sebab harga dia mahal ke ataupun murah je sebenarnya cuma tak mampu nak beli? Tak lah, saya tak tahu lah ayah saya ni dia kedekut ke tak ada duit ke saya tak tahu. Macam tu lah. Kan tadi kamu ada sebut kamu ada tolong parents kan dekat kedai kan? Diorang ada bagi allowance tak? Kiranya bagi gaji? Tak ada. Kiranya kamu just membantu diorang lah. Membantu secara sukarela macam tu. Pernah tak kamu macam sampaikan ketidakpuasan hati kamu tu kepada diorang? Kepada parents? Tak pernah. Sebab takut ke macam mana? Sebab saya malas nak bergaduh. Malas nak bergaduh. Kiranya kamu kalau diorang marah kamu tak ada melawan lah? Adalah melawan tapi tak adalah beritahu. Waktu kamu bergaduh kan? Selalunya kamu bergaduh dengan siapa? Dengan ayah ke dengan mak? Dua-dua. Yang tadi kamu sebut pasal ayah pukul tu kan? Hari-hari ke? Dululah, sekarang dah tak ada pukul. Cuma sekarang ni mulut dia lah jahat. Mulut je lah. Dia selalu panggil Aisyah, ada panggilan-panggilan tertentu kat Aisyah? Kalau dia marah ke apa, dia panggil lah benda tak elok. Contohnya macam? Babi ke, bodoh ke, apa-apa. Pasal kamu pun dengar, kamu macam terdiam waktu kamu dengar tu, kamu buat apa sebenarnya? Saya kalau ada masalah, saya menangis je. Kamu
kamu ada cerita pada kawan-kawan kamu ke? Diorang, kawan-kawan saya semua tahu. Semua tahu. Lima-lima, empat-empat tu lah tahu kiranya. Okey. Jadi kat sini kamu kena ingat tahu kawan-kawan kamu tu merupakan sokongan kamu sendiri. Kat situ, sebab itu pun kekuatan kamu juga sebenarnya. Kamu ada kawan-kawan yang rapat. Okey. Boleh? Okey. Jadi cikgu boleh cikgu tak jam balik sebab cikgu takut terlepas relief. Okey. Ada lagi masa 5 minit sebab cikgu 12 suku dah kena keluar dah sebab 12 ada relief. So, kamu ada apa-apa lagi ke nak cerita pasal tak ada. Okey, sekarang ni boleh tak kalau cikgu nak tahu okey, kamu setuju ke tidak untuk kita buat sesi lanjutan? Bagi cikgu, kamu kena buat sesi lanjutan lagi. Saya okey je. Okey je. Kalau lepas kita cuti, hari Jumaat cuti kan? Ya. Lepas cuti boleh. Tapi cikgu ada daripada hari Rabu, Khamis dan Jumaat sajalah. So kita akan buat antara 3 hari tersebut, boleh? Boleh. So sekarang ni cikgu just nak tahulah kiranya macam mana perasaan kamu selepas kita jalani sesi ni? Okey, saya okey je. Okey je. Puas hati tak rasa macam cerita dengan cikgu ke macam mana? Tak lah, saya okey je. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya okey. Boleh Okey lah, je, puas hati. Okey, sekarang ni tadi pun cikgu ada sebutkan yang kita sekarang untuk sesi kedua kita akan fokuskan tentang masalah Aisyah. So untuk sesi 1 ni, boleh tak kalau cikgu just nak tanya pada Aisyah ni, ini secara umum je lah. Kita nak fokuskan kepada masalah yang mana sebenarnya? Masalah hati. Masalah hati. Masalah hati maksudnya? Saya ni tak boleh lah saya nak cakap tu, dia berat sikit. Berat sikit. Jadi tapi kamu nak fokuskan tentang masalah tu lah. Boleh. So kiranya kamu nak untuk sesi 1 ni kita tak cukup masa lah. Cuma nanti masalah hati, masalah luar hati kamu tu kita akan buat pada sesi kedua nanti. Boleh? Boleh. Jadi kiranya Aisyah bersetuju lah untuk kita tambahkan sesi kita pada hari ini. Boleh. Sebelum tu cikgu nak buat sedikit rumusan lah untuk sesi kita. Jadi untuk sesi pertama ni cikgu pun dah kenal Aisyah lah dengan lebih mendalam berkaitan tentang masalah Aisyah dengan family, siapakah kekuatan siapakah sokongan Aisyah, iaitu kawan Aisyah lah. Tadi pada tuliskan ada Wisha semua tu. And Aisyah pun sekarang ni tadi mula tak tahu, tak kenal tentang kekuatan diri Aisyah sendiri. Tapi lepas kita dah teroka satu persatu, kita dah jumpa dah antaranya macam Aisyah ni kuat dalam hafalan, Aisyah ni pandai bersuka dalam badminton, dan juga Aisyah ni berani sebenarnya dalam berhadapan dengan orang ramai. Sebab cikgu pun tahu, cikgu pun nampak lah yang Aisyah ni merupakan seorang yang memang malu lah. Tapi bagi cikgu, Aisyah memang berani sebabkan sekarang ni pun Aisyah berani nak berhadapan dengan cikgu, untuk bercerita dengan cikgu tentang masalah Aisyah. Jadi bagi cikgu itu merupakan satu pencapaian yang bagus lah. Dan cikgu nak ucapkan tahniah untuk Aisyah sendiri. Boleh? Okey. Jadi lepas tu pun kita dah berbincang tentang apakah masalah yang ingin diteroka untuk sesi kedua nanti. Dan tadi pun Aisyah bersetuju untuk kita teroka tentang masalah hati. Tapi untuk sesi kedua nantilah. Okey. Jadi untuk tu cikgu rasa cikgu akan tangguhkan sesi kita pada hari ini. Jadi apa-apa Aisyah nak jumpa cikgu, ingat cikgu ada pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. So kiranya esok cikgu ada tau. Okey, so kalau ni kita akan sambung sesi kita pada hari yang lain lah. Boleh? Boleh. Cikgu rasa itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sama.